sini. Padang seorang-seorang. Kau datang seorang je. Sepatutnya aku datang dengan Ihsan. Tapi dia suruh aku pergi dulu. Sebab dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk jadi susahlah nak sebut. Terima kasih. Wah, sangat bergaya ini hari. Mestilah. Nak jadi pempengaruh di media sosial, kenalah hidup bergaya. Oh, ya kah? Apa kau cakap? Pempengaruh. Pempengaruh ni orang yang boleh mempengaruhi orang lain. Semua benda yang dia buat akan dijadikan ikutan. Aku tak ada pun nak ikut kau. Tak nak tak apa. Aku dah ada ramai pengikut kat media sosial. Berapa ramai? Dalam 100 orang. Itu mana ada ramai? Uncle punya lagi ramai. Ribu-ribu. Uncle pun pempengaruh ke? Mestilah. Jadi, Uncle kena bergaya macam Ihsan. Betul-betul. Uncle memang sudah hidup bergaya. Kita hidup mesti makan. Hari-hari makan sedap, hati senang. Baru hidup bergaya. Wah, siapa yang hidup bergaya? Uncle dengan Ihsan. Aku rasa sikit. Kau busy. Ihsan dah bergaya. Tapi uncle-mu tu... Ini gaya cara uncle lah. Tapi ini tak penting. Yang penting itu cerita dalam. Orang tengok dah baca. Betul tu. Makan-makan. Hari ni Ihsan jalan-jalan. Pakai kemeja baru. Beli di London. Oh, uncle dan Ihsan pempengaruh rupanya. Tengoklah tu. Tak kisah orang lain dah. Asyik dengan telefon pintar dia je. Janganlah marah. Aku tengah sibuk jawab komen ni. Kau nampak seronok jadi pempengaruh. Mestilah. Pengikut aku di media sosial makin ramai. Mereka suka gambar-gambar yang aku letak. Semuanya cantik dan bergaya. Tengok. Hebat kan? Menariknya tempat ni. Betul-betul. Bergaya betul kau. Cantik baju. Kat mana ni? Luar negara. Sedapnya. Komen dan soalan-soalan macam ni lah yang aku sibuk jawab. Ramai yang nak ikut dan makan tempat yang aku pergi. Semua nak ikut hidup bergaya macam aku. Sebab itulah Ihsan dipanggil pempengaruh atau influencer dalam bahasa Inggeris. Dah faham? Dahsyat kau, Ihsan. Mana kau tahu buat semua ni? Jadi aja. Bintang payung. Jom jadi pempengaruh juga. Cubalah. Bukan senang. Tak semua orang hidup bergaya macam aku. Hidup biasa pun boleh. Ya, macam uncle. Tapi itu gambar mesti cantik. Orang hati suka baru mau datang. Hebatnya, Uncle. Korang boleh tanya Kak Ros. Dia kan pempengaruh. Akak? La. Cekor tak goreng bulat. Dah siap. Akak. Sini kat dapur. Mari makan cekodok. Akak! Tunggulah dulu. Panas. Akak, kita orang nak jadi pempengaruh.
adalah macam mana. Orang pun nak hidup bergaya juga. Jadi Jom. Apa hal ni? Nak jadi pempengaruh? Nak hidup bergaya? Cuba cerita. kita orang tengok Ihsan dan Uncle Mu tu jadi pempengaruh. Ramai tu. Kenapa kau ketawa? Diorang tahu ke apa itu pempengaruh? Dan diorang ada ke media sosial? Ada kak. Pengikut diorang kat media sosial ramai. Iya? Semua nak ikut bergaya macam diorang. Pakai lawa-lawa, melanjut sana sini, makan sedap-sedap. Seronoklah hidup bergaya macam tu. Tak payahlah nak hidup bergaya. Hidup bahagia lagi seronok. Allah. Korang ingat senang ke nak jadi pempengaruh? Kita kena rajin ambil gambar apa saja yang kita buat. Lepas tu susun cantik-cantik, baru letak di media sosial untuk pengikut tengok. Ui, banyak kerja. Penat tau. Tak penat lah. Lagi seronok. Ambil gambar, buat video, jadi popular, dapat ramai pengikut, pergi mana-mana semua orang kenal. Kecil-kecil. Dah tu, jangan nak berangan. Korang telefon pun tak ada. Apa lagi media sosial? Belikanlah telefon. Duit simpanan kita orang kan ada. Betul. Nantilah akak pertimbangkan. Situ ada macam-macam. Selamat Pak. Ihsan, kenapa nampak penat? Semalam aku layan media sosial sampai pagi. Haiya, penat tak cukup tidur lah tu. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Agak betul. Seorang je. Mana Ihsan? Sejak jadi pempengaruh dan ada ramai pengikut, dia mana ada masa nak main dengan kita. Sibuk layan media sosial dia. Rajin betul dia. Uish, mestilah. Duit masuk tu. Dapat duit? Iya. Macam mana tu? Kalau abang cakap pun, korang takkan faham. Tapi yang pasti, memang dapat duit. Akak tak pernah cakap pun dia dapat duit. Kan? Abang Is, kalau nak jadi pempengaruh, mesti ada media sosial ke? Tak semestinya. Macam mana pula tu? Dah sampai orang paling berpengaruh di kampung ni. Dengan gaya dia yang tersendiri, tanpa media sosial. Yelah, tak percaya? Tok Dalang ni kiranya seorang pempengaruh yang paling berpengaruh di kampung ni. Sebagai ketua kampung, apa saja dia cakap dan buat, semua orang kampung akan dengar dan ikut buat. Kita orang bukan ketua kampung. Iya. Maksud abang, untuk jadi pempengaruh ada banyak cara. Macam Ihsan, dia guna media sosial. Atuk gunakan jawatannya. Jadi Upin dan Ipin boleh guna kawan-kawan. Tak perlu media sosial. Kalau korang dapat mempengaruhi mereka mengikut gaya korang, maknanya korang dah kira pempengaruh. Aku tahu. Terkejut aku. Apa yang kau tahu? Macam mana nak mempengaruhi kawan-kawan? Baju-baju ni semua boleh beli di Salib Butik atau di talian. Cantiknya baju-baju tu. Bukan baju lah. Akak yang cantik pakai baju-baju tu. Betul.
Orang ramai suka tengok isi kandungan yang cantik-cantik dan bergaya macam ni. Pengikut akak pun bertambahlah lagi. Banyaklah akak dapat duit. Duit? Akak buat ni suka-suka, bukan nak buat duit. Jangan taksub sangat dengan media sosial. Nanti satu benda pun tak jadi. Macam Isan. Tak ada masa nak bermain, tak ada masa nak berkawan. Semua tak ada masa lah. Betul-betul. Nak tidur pun tak ada masa. Kesian dia. Kau berdua tunjuklah cara hidup bergaya yang sebenar. Macam mana kak? Dengar sini akak terangkan. Faham? Kesian kau Fizi. Asyik kena jentik je. Buatlah video yang bergaya. Boleh letak kat media sosial. Korang kan nak cari pempengaruh? Nak jadi pempengaruh, ada banyak cara lain. Tak perlu nak tunjuk di media sosial pun. Malulah. Betul-betul. Kita orang jadi diri sendiri dengan gaya hidup kita orang yang sebenar. Ya, yang luar biasa. Pasti semua orang terpengaruh punya. Jom kita main bola. Mari kita main. Ya, saya. Ehsan, marilah main sama. Tak nak. Nanti baju kotor. Hilanglah gaya. Tak ada siapa kisah pun. Pengikut aku kisah. Mereka tahu pempengaruh kena hidup bergaya. Ehsan, pengikut di media sosial tu bukan kenal kau. Kau pun tak kenal diorang. Diorang bukan kawan kau. Kita orang ni kawan-kawan kau. Yalah Ehsan, main dengan kawan-kawan lagi seronok. Benar. Apa gunanya hidup bergaya kalau nggak punya teman? Apa-apa je lah. 2-3 kain. Jom kita main. Biarkan dia. Aku tak nak hidup bergaya sorang-sorang. Aku nak kawan-kawan aku balik. Dah lama tak main bola dengan korang. Seronok. Aku tahu. Buang masa je dengan media sosial. Tak ada faedah. Ada faedahnya. Banyak belajar benda-benda baru. Tambah pengetahuan aku. Tapi apa-apa pun, kawan-kawan aku ni yang lebih penting. Kawan-kawan, kita berjaya. Apa yang berjaya? Kita orang semua berjaya jadi pempengaruh. Sebab berjaya pengaruh kau kembali jadi Ehsan yang dulu. Aku rindu kawan